Okey tuan, dengan saya Ahmad Autos ni kita nak survey harga kereta apa cerita. Okey. So sekarang ni anda yang mana? Ke nak survey saya? Saya tak pastilah mana satu kau nak survey. Setakat ni kita orang kata tak ada masalah apa-apa, kes polis apa tak ada. Jadi kalau tuan nak survey kereta ada 3 jenis. 1, 2 dan 3, nampak? Tengok betul. Kalau jenis baru nak survey, lambat lagi nak beli, tak pun nak beli dengan salesman lain ke, lepas tu yang jadi call tak angkat lah, buat kering lah, macam-macam kan. Ada perangai macam tu. Jadi kalau jenis macam tu baru nak survey, lambat lagi nak beli, awak kena pergi showroom dulu. Jangan kata showroom pun tak pergi lagi. Tak payah. Pergi showroom dulu. Tak perlu WhatsApp saya. Pergi showroom, tanya betul-betul. Kan? Lepas tu, apa ni, tengok website Telegram ataupun tunggu live saya dan TikTok. Nak tanya apa-apa boleh. Tanya waktu tunggu live dan TikTok ke, dalam FB ke, boleh tanya macam-macam. Tak perlu WhatsApp kita nak kira macam nak beli, rupanya tak beli. Tu masalah juga. Kan, jadi pergi showroom dulu, dapatkan tu. Tak perlulah survey-survey. Survey sana dulu, pergi showroom. Jangan order dulu. Lepas tu baru datang kita, tengok offer kita macam mana. Alright, yang keduanya nak survey, nak beli terdekat. Nombor satu tu jangan WhatsApp saya, tolong. Minta tolong. Boleh faham Apalagi kalau baru nak survey tu, tunggu dekat live. Tanya tu macam-macam. Nombor dua, nak survey, nak beli terdekat dah, tapi nak tengok offer. Dah tengok kereta dah pun. Dah pergi showroom tengok kereta apa semua. Tu bolehlah tengok website, tengok Telegram ataupun boleh juga WhatsApp saya. Telegram saya Ahmad Auto 2020. Website saya keretaahmad.com. Tak pun WhatsApp saya, insyaAllah. Kalau memang dah nak beli waktu terdekat lah. Memang tak ada janji beli dengan orang lain dah, tak ada kan. So waktu tu bolehlah nak survey, WhatsApp saya apa semua. Nombor tiga, memang nak beli waktu terdekat. Boleh WhatsApp saya kalau dah memang waktu terdekat awak nak beli. Boleh faham Kalau nombor satu tu tolong jangan WhatsApp saya, tolong. Jadi sikit kepala kita. Kita banyak kes macam tu. Baru nak survey sebelum nak pergi showroom, kita sebagai counter pertanyaan. Tak payah. You tengok website, pergi showroom, tanya dia orang dulu. Lepas tu tunggu live kita nak tanya macam-macam. Okay, so compare offer. Kalau tuan nak compare offer, tuan kena tengok rebate, insurans, harga, loan, on the road price, down payment. Elemen tu semua tengok. Kalau tuan tengok rebate saja, sebab tu ada rebate bagi 10, ada rebate bagi 20, ada rebate bagi 100 ribu, macam-macam. Jadi kau pening. Semua kena kencing. Rebate sport rim lah, rebate tinted lah, rebate side mirror lah, macam-macam rebate. Jadi kena tipu. Jadi tuan kena tahu kiraan. Kiraan tu dalam live ataupun dalam video saya adalah. Dalam tu tuan tengok dekat YouTube kita ataupun dekat TikTok kita kan ada. Kiraan betul-betul. Kena tahu rebate dia berapa, loan dia berapa, on the road berapa, down payment berapa, insurans berapa. Itu semua kena tahu. Kena matching, tally buat kiraan. Pastikan semua tu jelas. Kiraan tu kena betul. Boleh buat comparison. Faham Itu pun nak ajar. Masalah itu simple calculation je bang. Boleh tengok betul-betul. Jangan gopoh nak beli kereta. Dapatkan info dulu betul-betul. Okey, Ahmad Auto 2020 ni Telegram saya, handphone 016-3333-676, Proton, Pro 2, Honda, Jayco, Cherry dan Toyota. Kita ada jual beberapa model tu lah. Boleh tengok website saya, keretaahmad.com. So boleh faham ada yang tak perlu kontak saya, ada yang perlu kontak saya. Okey, tu saja. Ada tak faham, begitu kita balik. Ingat nombor satu tu jangan WhatsApp saya. Tengok betul-betul dulu dalam tu. Tunggu live kita kalau nak tanya apa-apa. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sharekan kawan, follow kita, insyaAllah best offer Proton, Pro 2, Toyota, Honda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.